Kau perasan tak? Lepas iOS 26 ni, bateri dia rasa lain. Ini adalah kerana adanya features baru bernama Adaptive Battery. Senang cerita, iPhone kau belajar cara kau guna, lepas tu dia pandai jimatkan kuasa bateri. Contoh paling senang, kau biasa cas waktu tidur, dia akan perlahan-lahankan charging, dia akan penuh dekat-dekat kau bangun, so bateri tak stres. App yang jarang buka, dia akan kurangkan kerja di belakang. Since berat, dia akan tunggu kau cas ataupun apabila ada wifi. Bila phone mula panas, dia akan slowkan sikit proses yang berat untuk mengelakkan drain bateri yang mengejut. Nak onkan adaptive power ni, masuk ke setting, battery, power mode, adaptive power. Onkan. So, model mana yang dapat adaptive power ni? Senang cerita, bukan semua model iPhone akan dapat. Adaptive power ni diberi pada model iPhone 15 Pro dan ke atas sahaja. Untuk siri iPhone 17 dan iPhone Air, adaptive power on by default. Tapi korang boleh off kan di dalam setting. Korang jangan salah sangka, ini bukan magic tambah mah bateri, tapi buat bateri lebih konsisten dan lebih sihat untuk jangka masa yang lebih lama. Untuk mengelakkan panas masa cas telefon, gunakan adapter yang bagus seperti daripada Apple, Anker, Ugreen, Belkin, Pigeon dan Basis. Dan korang jangan lupa follow aku. Sebab apa? Sebab aku tahu semua mengenai Apple.